Alex? Duh, letihnya. Jauh lagi ni. Alex, jawab apa benda? Kau ni dah macam baru lepas lagi maraton. Aku rasa macam tak ada tenaga lah, Waris. Letih betul. Mengantuk juga ni. Macam mana tak lemah kalau yang kau bagi kat badan kau tu cuma gula? Jom, ikut aku. Nak ke mana? Aku nak balik lah, Waris. Kita balik jalan kaki, ikut jalan taman. Jom. Oh. Diorang tu tak penat ke? Tadi kat sekolah kan dia ikut PJ. Sebab diorang tu dah biasa gerakkan badan. Jantung diorang kuat. Kau tu asyik duduk depan telefon je. Jantung kau pun jadi malas. Tunggu. Bagi aku nafas sekejap. Tengok tu, syaitan ni bukan pasal nak badan satu je, Alex. Tapi pasal kualiti hidup. Kau nak ke umur 12 tahun tapi stamina macam 60 tahun? Bukan aku tak nak, Waris. Tapi aku rasa berat sangat nak mula. Alex, Waris, kamu buat apa di sini? Alex ni, cikgu. Alex, kamu tahu tak? Enjin kereta kalau nama tak jalan pun boleh rosak. Badan manusia pun sama. Tapi sekarang cepat penatlah, cikgu. Mula dengan langkah kecil. Hari ini jalan kaki. Esok mungkin boleh lari sikit. Yang penting tukar apa yang kamu makan dan minum. Badan kita ni amanah, Alex. Jangan tunggu sakit baru nak cari kesihatan. Teruskan, Alex. Jangan berhenti. Jumpa di sekolah esok. Wis, bagi aku air kosong kau tu sikit. Nah, ambil semua. Esok, aku nak kau bawa botol sendiri. Okey, esok kita jalan kaki lagi. Tapi jangan laju sangat. Langkah kecil dulu, Alex. Langkah kecil.